Kalau anda ada bajet besar nak beli emas, jangan terus beli 10 gram banyak-banyak. Ramai orang tak sedar, itu bukan cara paling untung. Contohnya, kalau anda beli 10 gram dengan 100 keping, kos premium jadi RM1,500. Kos postage pula RM2,000. Total kos tambahan RM3,500. Tapi kalau beli gold bar 1 kilogram macam ni, kos premium cuma RM250. Postage free sebab boleh diambil di cawangan. Jimat RM3,250 terus. Sekarang kita tengok harga jual. Public Gold beli semula 100 keping 10 gram bernilai RM592,000. Tapi 1 kilogram macam ni RM601,388. Beza RM9,388. Jadi kalau campur sekali dengan kos yang kita jimat tadi, total ekstra untung anda ialah RM12,638. Banyak tu tuan-puan. Jadi, apa kaedah terbaik? Kalau anda nak kumpul emas pelan-pelan, gunakan akaun Mas Gap. Simpan gram demi gram. Bila cukup, boleh tebus gold bar besar. Tapi kalau anda dah ada bajet tetap, boleh guna EPP 10, beli 1 kilogram secara ansuran 10 bulan, tanpa faedah. Nak saya bantu mula simpan emas ikut bajet anda? Boleh isi borang sign up di bawah untuk saya bimbing step by step dalam simpanan emas anda.